Kemudian yang ketiga kata Syekh Ibn Atta, Allah Ta'ala menjadikan engkau masyhur di sisinya, masyhur di kalangan para malaikat. Orang-orang yang beribadah ini dan melakukan banyak kebaikan ini, mereka ini dikenali di kalangan para malaikat. Dan macam mana kita boleh tahu? Tidakkah itu termasuk perkara gaib? Kerana ada hadis yang memberitahu. Kerana ada hadis yang panjang. Nabi SAW menjelaskan bahawa ada sekelompok para malaikat yang mereka ini sayyahun, yakni bepergian, pergi ke situ, pergi situ, pergi sini. Dia buat apa? Mereka mencari hilakuz zikri, mereka mencari halakah-halakah zikir, yakni halakah ni maksudnya bulatan. Jadi orang duduk berkelompok dan mereka lakukan secara berjemaah berzikir. Hadis ini menjadi dalil keharusan berzikir secara berjemaah. Dan ini tidak disenangi oleh ikhwan sahabat-sahabat kita yang cenderung kepada faham salafi wahabi. Mereka kata berzikir berjemaah ni bid'ah. Kau anda lah. Mengakui bid'ah jangan buat. Jangan buat. Tapi jangan marah nak buat. Sebab apa? Kan ada dalil. Jadi malaikat ini diutuskan Allah, mereka ni berpergian ke situ ke sini, mereka mencari hilakuz zikri, halakah-halakah zikir, yakni orang-orang berkumpul berzikir beramai-ramai. Lalu apabila mereka mendapatinya itu, mereka akan menyertainya. Lalu mereka memayungkan sayapnya, sebagai memayungkan sayap dengan arti naungan rahmat, memberi kerahmatan kepada ahli-ahli zikir ini. Dan panjang hadisnya itu. Cuma dalam riwayat-riwayat yang berkaitan ini dinyatakan bahawa ada riwayat lain lagi lah yang menyebut bahawa orang-orang yang berzikir secara berjemaah ini, maka Allah Ta'ala akan memasyhurkan mereka di kalangan siapa? Di kalangan para malaikat. Ini hadis lain. Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Sesiapa yang ingat kepadaku secara tersembunyi, secara seorang diri, atau di dalam hatinya, dua-dua ini termasuk. Zakartuhu fi nafsi, aku juga ingat kepadanya sebagai timbal balas. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Sekiranya dia ingat kepadaku, berzikir kepadaku dalam kalangan orang ramai, maksudnya secara berjemaah. Fi mala'in ini dalam ada bersama-sama dengan orang lain, mala', kelompok, jemaah. Sekiranya dia ingat kepadaku, dia berzikir kepadaku bersama-sama dengan orang lain ini, atau dalam kalangan orang ramai ni, zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku akan sebut namanya, aku akan muliakan, maksudnya aku akan muliakan namanya di kalangan orang-orang yang lebih mulia daripada mereka ini. Siapa mereka ini? Iaitu para malaikat. Artinya orang yang berzikir dalam kelompok ni, dia dimasyhurkan namanya. Dia dimasyhurkan namanya di kalangan para malaikat. Jadi Syekh Ibn Atta beritahu kepada kita, nak khabar kita bahawa salah satu kekeramatan, salah satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada engkau, iaitu dijadikan namamu itu disebut, dikenali oleh para malaikat. Itu juga satu kemuliaan. Jadi dalam kalam hikmah ini Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita, Allah Ta'ala telah memuliakan orang yang beriman ini dengan 3 kemuliaan. Pertama, dijadikan orang itu dapat berzikir, ingat kepadanya. Yang kedua, dimuliakan orang itu dengan disebabkan kerana penisbahan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadi mulia dengannya. Dan yang ketiga, dia dimuliakan di kalangan makhluk-makhluk yang mulia, iaitu para malaikat. Dan ini satu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang ahli ibadah, ahli zikir dan sebagainya lah.